korang tengah bersenam ke? Cuba korang tarik nafas dalam. Oh, tengah marah. Tahu tak, sistem respirasi kita berfungsi untuk pertukaran gas, mengambil oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida. Dan sebagai manusia, paru-paru digunakan sebagai organ utama kita untuk bernafas. Tapi, kenapa oksigen penting sangat untuk sel badan kita, Mia? Biar aku jawab. Oksigen yang kita hirup tu, dia akan bawa ke seluruh sel badan yang ini menciptakan menjadi tenaga. Lepas tu, kau tak ada tenaga, kau nak bersenam macam mana? Nak berjari. Hazim, kenapa tadi kau berompak lagi sangat lepas berjogging tadi? Oh, sebab itu kita bersenam tadi. Sebab apabila aku jogging, kadar pernafasan aku meningkat. Lepas tu bila tenaga tu, aku perlukan untuk gerakkan otot. Pada masa yang sama, karbon dioksida akan keluar. Tepat sekali Hazim, kadar pernafasan haiwan pula secara berbeza mengikuti saiz badan, tahap aktiviti dan juga persekitaran mereka bagi menyesuaikan diri dengan keperluan metabolik. Yang korang bagi tahu tadi tentang manusia yang dekat darat, macam mana pula dengan ikan dalam air tu? Diorang kan tak ada paru-paru. Oh, macam ni Aziz. Ikan bernafas dengan isang. Isang diikuti dengan ujian halus, iaitu lamina yang kaya dengan kapilera untuk menyerap oksigen ke dalam air secara cepat. Betul. Dan korang kena ingat, ikan kalau hidup atas tanah pun, dia tak boleh hidup. Sebab apabila insang dia akan kering dan lekat. Ia akan menyebabkan sistem pertukaran gas. Hazim, Mia, kalau serangga kecil macam belalang ni pula, mesti paru-paru dia kecil sangat kan? Salah, Alif. Serangga memang tak dapat berasam. Mereka mendapat melalui sistem trachea. Udara masuk melalui lubang kecil yang dipanggil spirakel, melintasi tube trachea dan terus dihantar ke trachea untuk diserap oleh sel badan tanpa bantuan darah. Ya, sistem penghantaran oksigen ke? Perantaran darah punya. Dah, ya. Hazim, Mia, sini kejap. Kenapa? Cacing. Korang tahu tak, cacing bernafas menggunakan kulitnya yang lembap. Permukaan kulit cacing sentiasa lembap bagi membolehkan gas oksigen melarut dan meresap terus ke dalam kapilari darah di bawah kulit. Habis tu, macam mana diorang hidup bawah tanah? Macam mana diorang dapat oksigen? Sama juga macam katak dewasa. Katak bernafas melalui paru-paru dan kulit lembap. Tapi korang kenalah ingat, masa peringkat berudu, insang sepenuhnya digunakan untuk hidup dalam air.